Ada orang baca Fatihah, dia macam tisu ni, sedar tak sedar, dia sampai bawah. Apa hukum khusyuk? Ikut separuh fuqaha ini, status khusyuk menurut mereka ialah syarat sah. Faham kan? Syarat sah. Syarat sah solat menutup aurat. Jadi kalau pakai lengan pendek, orang perempuan tak sah lah. Sebab syarat sahnya menutup aurat. Jadi khusyuk itu syarat sah. Sama macam nutup aurat ngadap kiblat tadi ya. Tak ada wuduk kan? Batal. Syarat sah solat suci daripada hadas kan? Jadi khusyuk itu syarat sah. Tapi bukannya sepanjang solat, dia sebahagian. Maksudnya kalau solat zuhur kita ambil masa 15 minit 4 rakaat kan, bukannya 15 minit tu 5 minit, sebahagian. Kalau tak khusyuk dalam tempoh 5 minit ni, solat tak sah. Antara yang masuk dalam 5 minit ni ialah ihdinas siratal mustaqim. Antara yang masuk dalam 5 minit ni. Maksudnya siapa lidah disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, telinga dia dengar dibaca tu, orang sebelah pun dengar juga kadang-kadang, tapi otaknya tak sedar, hati dia tak sedar, ikut kumpulan ahli fiqh ni solat dia tak sah. Do you dengar? Do you lihat tulisan dia tu? Faham elok lah. Jadi agak-agak kalau macam tu, banyak tak solat orang tak sah. Sebab tuan-tuan perempuan, ada orang atas meja lah, ada orang baca Fatihah, dia macam tisu ni, sedar tak sedar, dia sampai bawah. Dia bismillah tu atas, dolin ni sampai ni, dia tak sedar pun dia sampai ujung tu. Ada berlaku sekali ke banyak kali? Sebab apa berlaku? Senang je, sebab solat zuhur pukul 2, pukul 11 suku tadi marahkan suami. Bila marahkan suami tu, suami jadi sakit hati, itu dosa. Kesan dosa tadi apa? Antara kesan dosa tadi, tak dapat khusyuk dalam solat. Macam tu. Lepas ni jangan marah-marah, suka je tu. Baru dapat khusyuk dalam solat. Tuan-tuan